dekat Opa. Opa, tengok ni. Teruknya. Kan baru ganti. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita orang selalu gosok gigi. Bukan macam akak. Jarang. Betul. Pandailah kau. Tengok ni. Cantik kan? Akak gosok 3 kali satu hari tau. Dah, jangan bising-bising. Pergi ambil yang baru dalam laci. Opa, yang ni boleh? Hei, tu akak punyalah. Letak balik. Opi, ini patutnya akak punya. Lawaknya. Tak ada pun, Opa. Tak ada? Tak apa. Esok je lah Opa belikan yang baru. Padan muka. Pakai je lah yang lama tu. Baik. Pakai je lah yang ni, Upin. Siapalah kak tu? Nak minta berus gigi baru pun nak marah. Berus gigi kita kan dah rosak. Mestilah kena ganti. Oh. Kau ni tak cukup. Bulat. Upin. Apa? Tengok ni. Gigi kau goyang-goyang. Sakit ke? Tak. Dah, janganlah main. Nanti tercabut. Opa. Opa. Gigi baik naik. Shh. Janganlah. Akak, mana Opa? Opa baru je keluar tadi. Akak. Duduk makan cepat. Nanti sejuk ayam tu. Aku dulu. Wah, sedapnya. Nak makan banyak-banyaklah hari ni. Kak, gigi akak dulu pernah goyang tak? Pernah? Lepas tu akak buat apa? Akak goyangkan lagi kuat-kuat sampai tercabut. Sakit ke kak? Sakit. Aduh. Kenapa tu? Gigi Ipin goyang kak. Ya ke? Mesinnya akak tengok. Anak, nanti akak cabut. Akak tak cabut lah. Buka mulut. Yang mana satu? Tunjuk je lah. Oh, akak suka ni. Nak cabut sekarang pun boleh. Biarlah gigi tu lama-lama. Lepas ni, macam-macam kau tak boleh makan. Sedapnya. Sedapnya ayam goreng ni. Au. Cuba Ipin. Sedap ni. Sedapnya. Wah. Banyaknya. Jom, minta atuk. Atuk. Oh, atuk. Atuk tak ada. Atuk, kita orang ambil rambutan. Terima kasih.
kau ni. Itu pun susah. Tengok aku panjat. Huh? Cepat, Rupi! Pergi, jauh. Pergi. Bertuah punya budak. Apa kau buat kat atas tu? Atuk! Atuk, tolong! Dah siap. Kau nak rambutan sangat? Makanlah. Terima kasih. Yeay, boleh makan. Habis kat sebakul. Sedapnya. Memanglah. Tengok siapa yang tak nak. Ipin? Tak nak? Tak nak sudah. Biar Atuk dengan Upin je habiskan. Ni aku kopikan. Gigi Ipin goyang. Ya? Baguslah tu. Meh, Atuk tengok. Cabut je ni. Macam Atuk dulu, pakai benang. Macam mana tu? Ikat benang tu dekat gigi. Sebelah lagi dekat pintu. Lepas tu, tutup pintu. Dah tercabut. Alamak. Satu goyang, cabut semua. Tidak! Ipin! Opa! Kenapa ni? Atuk tak ada gigi. Atuk rongang. Betul, Opa. Atuk memang dah tak ada gigi. Dia pakai gigi palsu. Gigi palsu? Kita ni ada 2 jenis gigi. Masa kecil, gigi susu. Macam Upin dengan Ipin. Bila besar, gigi kekal. Oh. Macam akak. Lagi cili. Tak gosok gigi. Biarlah. Kalau dibiar tak gosok, gigi rosak. Pakailah gigi palsu. Macam atuk. Gigi Opa ni betul ke palsu? Gigi Opah ni, gigi betul. Tahu. Oh. Opa, tengok ni. Oh, gigi susu dah goyang. Besar dah cucu Opah. Tapi Upin kan abang. Kenapa gigi Upin tak goyang? Nanti goyanglah tu. Betul. Opa, kena cabut ke? Sakit tak? Tak. Dah tu, biar dia tanggal sendiri. Tengok gigi akak. Kita nak main apa ni? Main je lah, abang. Korang nak main apa? Konda-kondi nak? Aduh. Cacik, jom main. Jomlah. Jangan cakap kuat-kuat. Kenapa? Gigi saya sakit. Apa mau bawa pergi klinik? Saya tak mau. Saya larilah. Ayah, Cacik. Kami mesti pergi cabut gigi. Takut. Cabut gigi sakit. Mana ada sakit? Masa aku cabut gigi dulu, tak rasa apa pun. Ya ke? Betul ke? George! Oh, George! Cacik kat sini. Wah, ke belakang tu. Oh, coming! Habislah saya. Apalah, Cacik.
sehari. Tak putih macam tu pun. Saya pakai kulit limau mandarin. Kulit limau lain tak boleh? Kan ada banyak jenis limau. 3. Kasturi. Limau manis? Purut? Nipis bolehkah? Semua limau tu aku ada. 2 sini. Limau balik rumah aku ada banyak. Ambil je. Kau nak? Semua limau. Hayya, tak tahu. Yang saya tahu, mama saya kata kalau mau gigi putih, gosok gigi dengan kulit limau. Jadi putih loh. Tapi saya punya amat cakap, kalau mau gigi lagi putih, gosok gigi dengan arang. Arang? Habislah berus gigi hitam. Betul? Tak, dulu punya orang guna jari. Tapi sekarang sudah moden. Orang tak ada guna arang lagi. Apa-apa je lah. Dah, boleh main? Setuju. Baik. Bertuah punya budak. Kotornya. Dagu lebam tu kenapa? Jatuh masa main tadi. Dah, pergi mandi. Nanti akak letak ubat. Gigi kau dah tercabut ke belum? Belum. Tapi kan pinjul juga. Dah nak tercabut. Geramnya. Akak ni. Apa Bagilah akak cabut. Bolehlah. Nanti kau. Cabut je lagi gitu. Bukan sakit pun. Nakut? Opa, tengokkan ni. Hish, korang ni. Opah nak tengok TV pun tak senang. Ipin, sini. Opah tengok. Ini dah nak tercabut. Esok kita pergi klinik. Biar doktor cabut. Takut. Cabut gigi sakit. Tak sakit. Opah tahu. Betul? Kan tadi Mak Il cakap tak sakit? Kalau tak cabut, nak makan pun susah. Betul kan? Betul. Siapa yang susah? Upin juga yang kena habiskan ayam. Kena habiskan aiskrim. Kena habiskan gula-gula. Sedapnya. Eleh, susahlah sangat. Kau suka kan? Suka sangat. Tak apa, Ipin. Jangan takut. Nanti aku teman. Kat mana ni?
cabut gigi tak sakit. Sekarang, Ipin boleh makan semua. Takut ada gigi. Tidak takut. Gigi dah tak ada. Gigi dah tercabut. Upin, gigi aku. Upin, tengok ni. Wah. Apa? Tengok. Cucu opah dah rongak. Bangun-bangun je. Gigi dah tak ada. Doktor mimpi yang cabutkan. Tak sakit. Banyaklah doktor mimpi. Ni gigi kau. Akak yang cabut. Akak cabut? Dah lama akak geram. Puas lagi. Pandai akak cabut gigi. Tak sakit pun. Kan dah cakap, cabut gigi tak sakit. Degil. Betul-betul-betul. Dah, duduk makan. Jom. Yeay, dah boleh mak. Baru satu gigi kan? Kau ada 19 lagi. Kau ada 20. Tak sabar kan nak cabut. Habislah kita. Ros, dah. Pergi goreng ayam banyak-banyak.